Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini, jom kita kenal dengan lebih dekat lagi sebuah badan yang menjadi perisai utama negara kita dalam memerangi musuh dalam selimut, iaitu rasuah. Okey, kita mulakan terus ya. Cuba anda tengok gambar ni. Ini bukan prop untuk filem tau. Ini betul-betul terjadi. Ini adalah sebahagian daripada rampasan dalam kes Jabatan Air Negeri Sabah. Dari sini saja, kita dah boleh nampak betapa seriusnya perang melawan rasuah ni. Dan inilah nilainya. Lebih 214 juta ringgit. Angka ni bukan sekadar nombor, tapi ini adalah nilai amanah kita semua yang dah dikhianati. Skala masalah yang kita hadapi ni memang besar. Jadi, siapa yang berada di barisan paling depan untuk lawan semua ni? Nah, inilah fokus kita hari ini. Sebuah agensi yang pikul tanggungjawab besar untuk memimpin perjuangan ni. Inilah dia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun yang kita semua kenali sebagai SPRM. SPRM ni sebuah badan bebas yang ditugaskan untuk memberantas rasuah sampai ke akar umbi melalui 3 cara utama: penguatkuasaan, pencegahan dan juga pendidikan. Perjuangan ni sebenarnya dah lama tau. Kalau kita tengok sejarahnya, ia bermula sebagai satu unit kecil je pada tahun 1959. Lepas tu, ia melalui macam-macam perubahan. Jadi BPR, kemudian BSN, kembali jadi BPR, sehinggalah pada tahun 2009, ia diangkat menjadi sebuah suruhanjaya yang bebas. Sejarah panjang ni membuktikan yang negara kita memang sentiasa committed nak hapuskan rasuah. Okey, ini satu soalan yang sangat bagus dan selalu orang tanya. Kenapa SPRM yang siasat kes rasuah tapi tak boleh dakwa pesalah tu terus di mahkamah? Jawapannya ada pada asas sistem undang-undang negara kita. Semuanya berbalik kepada prinsip pengasingan kuasa. Perlembagaan Persekutuan kita dah jelaskan yang kuasa untuk mendakwa ni, ia terletak sepenuhnya di bawah Peguam Negara. Ini adalah satu mekanisme semak dan imbang. Jadi SPRM boleh fokus 100% pada siasatan, manakala Jabatan Peguam Negara pula yang akan membuat keputusan untuk mendakwa secara bebas. Bercakap pasal semak dan imbang, SPRM sendiri pun ada sistem pemantauannya. Mestilah kan? Untuk pastikan badan sekuat ini sentiasa telus dan boleh dipercayai, satu mekanisme pemantauan yang sangat mantap telah pun diwujudkan. Macam mana caranya? SPRM dipantau oleh 5 panel bebas. Dan ahli-ahli panel ni bukan calon-calon orang. Mereka ni terdiri daripada tokoh-tokoh masyarakat, bukannya pegawai SPRM. Tugas mereka adalah untuk menasihati, meneliti kes-kes siasatan dan juga menyiasat sebarang aduan terhadap pegawai SPRM sendiri. Sistem inilah yang menjaga kepercayaan kita semua. Jadi, macam mana sebenarnya SPRM jalankan tugas mereka? Mereka tak tunggu rasuah berlaku baru nak bertindak. Sebaliknya, mereka guna satu pendekatan yang menyeluruh dan strategik. Jom kita bedah strategi 3 serampang mereka ini. Strategi SPRM ni ada 3 tiang utama. Pertama, penguatkuasaan. Yang ini untuk hukum mereka yang bersalah. Kedua, pencegahan untuk tutup terus apa-apa ruang dan peluang untuk orang buat rasuah. Dan yang ketiga, pendidikan untuk lahirkan masyarakat yang benci rasuah. Jom kita tengok satu persatu. Baiklah, kita mulakan dengan serampang yang pertama, penguatkuasaan. Ini adalah bahagian kerja SPRM yang paling kita kenal. Merekalah yang menyiasat laporan, buat tangkapan dan heret perasuah ke muka pengadilan. Cuba tengok data ni. Dalam tempoh 6 tahun je, kita boleh nampak beribu-ribu siasatan dan tangkapan dibuat yang membawa kepada ratusan kes pendakwaan setiap tahun. Angka ni bukan sekadar nombor. Ia tunjukkan betapa seriusnya SPRM memburu perasuah. Tak kiralah siapa pun mereka. Tapi, setakat tangkap orang je tak cukup kan? Serampang kedua iaitu pencegahan. Sama pentingnya. Ia macam kita merawat punca penyakit, bukan setakat simptom. Matlamatnya adalah untuk baiki sistem yang ada supaya tak ada ruang langsung untuk rasuah berlaku. Ini antara contoh-contoh terbaik. SPRM bukan sahaja menyiasat tapi mereka juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lain. Mereka akan kaji cara kerja agensi itu dan bagi nasihat macam mana nak perbaiki sistem. Daripada isu tanah di Cameron Highlands sampailah ke pengagihan bantuan, SPRM bantu untuk tutup semua lubang yang boleh dieksploitasi. Dan serampang yang terakhir yang mungkin paling penting untuk masa depan negara kita adalah pendidikan. Ini adalah satu pelaburan jangka panjang untuk mengubah pemikiran dan tanam budaya benci rasuah dalam diri setiap rakyat Malaysia. Betul, perjuangan ini bermula dari bangku sekolah lagi. Elemen-elemen anti rasuah sekarang ni dah pun dimasukkan terus ke dalam buku teks. Jadi dari kecil lagi, anak-anak kita dah dididik tentang bahaya rasuah dan pentingnya untuk jadi seorang yang jujur.
Sebenarnya usaha ni bukan SPRM buat seorang diri tau. Ia adalah sebahagian daripada satu agenda yang lebih besar, satu visi untuk masa depan Malaysia yang kita semua impikan. Pelan besar ni kita panggil Pelan Anti Rasuah Nasional atau NCAP. Anggaplah ia macam kompas negara kita yang ada beratus-ratus inisiatif untuk pastikan semua sektor di Malaysia bergerak ke arah menjadi sebuah negara yang berintegriti. NAP ni sasar terus ke punca masalah. Contohnya, macam memperkenalkan undang-undang baharu untuk dana politik, wajibkan pegawai kanan isytihar harta dan hapuskan budaya guna surat sokongan untuk dapat projek. Semua ni langkah-langkah penting untuk wujudkan kerajaan yang betul-betul bersih. Dan komitmen ni tak berhenti di sekolah. Ia diteruskan sampai ke universiti. Kursus integriti dan anti rasuah ni akan jadi subjek wajib. Tujuannya jelas, kita nak lahirkan graduan yang bukan saja pandai atas kertas, tapi juga punya prinsip dan integriti yang tinggi. Bila kita dah tengok semua ni, jelaslah kan yang usaha nak banteras rasuah ni macam larian maraton, bukan lari pecut. Ia perlukan komitmen yang berterusan daripada kita semua. Dan inilah buktinya. Perjuangan ni adalah tanggungjawab kita bersama. SPRM ada di setiap negeri, sentiasa bersedia menerima maklumat daripada anda. Mesejnya sangat jelas. Setiap daripada kita boleh bawa perubahan. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Lepas kita dah tengok peranan SPRM dan Pelan Besar Negara, soalan paling penting ni kembali kepada diri kita sendiri. Membina sebuah negara yang berintegriti, pada akhirnya, tanggungjawab siapa sebenarnya?